Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mustafa Abdullah. Saya telah bersama-sama dengan MTC bermula pada 2013. Ketika itu saya mengikuti kursus asas mutawif yang disediakan oleh MTC. Saya Rohaya binti Abdul Muttalib, berasal dari Melaka. Sekarang menetap di Ceras. Saya telah menyertai AMTC pada tahun 2012 lagi. Semasa itu saya mengetahui tentang AMTC ini melalui iklan di radio IKIM. Selepas saja sebulan kemudian, saya telah dilantik oleh satu syarikat pengelola umrah untuk menjadi mutawifnya. Pertama, saya menyertai di MTC pada tahun 2015. Itu dah langkah pertama saya menjejaki di bangunan MTC dengan menyertai kursus sijil khas mutawif pada tahun 2015 selama 2 minggu. Sebenarnya apa saja yang disenaraikan tugas-tugas di MTC itulah yang saya laksanakan daripada A sampai Z. Bermula daripada di Mekah, di Madinah dan seterusnya juga sebagai da'i sebenarnya. Walau bagaimanapun pada saya dan juga kita perlu sentiasa mempelajari ilmu dari semasa ke semasa, tak kira lah dia benda mana, dan perlu juga banyak membaca. Sebab itu apabila MTC mengadakan kursus advance, saya juga telah bersama-sama dalam kursus tersebut. Banyak sebenarnya sumbangan yang saya dapat dari AMTC, bermula daripada zero dan sampai sekarang ini bolehlah dikatakan menjadi hero. Saya telah menyertai AMTC daripada tahun 2012. Selepas itu saya mengikuti sijil asas mutawif, sijil khas mutawif pada tahun 2013. Seterusnya menyertai umrah KPJ pada tahun 2014 dan seterusnya pada 2015 kami sama-sama menyertai program AMTC menyertai Road to Haramain di PICC Putrajaya. Seterusnya pada tahun 2015 juga saya telah dilamar menjadi wakil ejen dan mutawifah di salah sebuah travel agency di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, dengan berkat dorongan dan bimbingan daripada Akademi Mutawif Training and Consultancy, saya dapat peluang untuk menyertai satu latihan secara praktikal di Tanah Suci pada tahun 2016 bersama dengan Afadil Ustaz Abdullah. Di situ saya dapat mempelajari bagaimana menguruskan jemaah bermulanya daripada KLIA sehinggalah akhirnya di KLIA ketika menyantuni Duyufur Rahman ketika itu. Dan Alhamdulillah selepas itu saya cuba melangkah lebih jauh lagi sehinggalah sekarang pada tahun 2019 Alhamdulillah saya telah menyertai umrah ataupun menyantuni jemaah umrah sebanyak 4 kali. Alhamdulillah ujung tahun ini saya dapat menyantuni 3 jemaah pada tahun ini. Telah menyertainya mengikuti kursus mutawif dan kursus lanjutan mutawif sejak tahun 2012. Lepas itu 2013 Alhamdulillah Allah bagi rezeki dapat pergi mengerjakan umrah bersama MTC yang lain-lainnya. Lepas itu tiap-tiap tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Alhamdulillah rezeki daripada Allah dan saya memang niat untuk membantu kawan-kawan yang ingin mengerjakan umrah. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat daripada belajar dekat AMTC, kursus dekat AMTC dan ilmu-ilmu dan pengalaman yang saya dapat daripada mengerjakan umrah tiap-tiap tahun itu, saya berkongsi dengan kawan-kawan, berkongsi dengan saudara-saudara yang ingin menunaikan umrah. InsyaAllah pada mereka-mereka di luar sana, saya sarankan pada tuan-tuan dan perempuan bersama-sama dengan AMTC, Akademi Mutawif Training and Consultancy, belajar di sini kerana untuk mendapatkan satu kejayaan perlulah ada ilmu. Untuk mendapatkan kejayaan mutawif perlulah ada ilmu, di mana di Akademi Mutawif Training and Consultancy. Rebutlah peluang ini kerana peluang ini sangatlah besar, kerana menyantuni tetamu Allah ni adalah satu kejayaan yang sangat-sangat mulia
di sisi Allah SWT. Ingatlah, kejayaan Mutaif ini adalah kejayaan yang sangat besar dan sangat mencabar, tetapi dengan adanya ilmu di dada dan melalui dengan AMTC, insya-Allah anda semua dapat menjadi seorang mutawif-mutawifah seperti saya. Okay, saya berharap pada semua yang berminat untuk menyertai dalam industri umrah dan haji ini agar sama-sama boleh menimba ilmu di AMTC, kerana di AMTC ilmu yang diberikan, modul yang disediakan cukup menyeluruh, dan saya berharap berilah peluang kepada diri anda untuk menjadi seperti saya dan berjaya dari Akademi Mutawif.